Bayangkan, seorang jeneral Islam yang dihormati bukan saja oleh tenteranya tapi juga oleh musuh yang pernah berperang dengannya. Seorang pemimpin yang mampu rebut kota suci tapi tak robohkan gereja. Yang mampu balas kezaliman dengan belas kasihan. Dan bila dia menang, dia tak angkuh. Dia tunduk bukan pada musuh tapi pada Tuhan dan pada rasa kemanusiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anwar yang dah bersara tapi makin hari makin kagum dengan kisah orang-orang lama. Saya belajar bukan sekadar untuk tahu siapa bunuh siapa atau siapa jajah siapa, saya Anwar, tapi untuk dari faham Jiwa Sejarah. Bagaimana manusia yang paling kuat, seringkali juga yang paling tenang. Hari ini saya nak ajak anda kenal lebih dekat seorang tokoh agung dalam sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Nama dia sering dikaitkan dengan perang salib, tapi yang jarang kita dengar adalah jiwanya. Cara dia pimpin, cara dia kawal amarah, dan cara dia hormat orang yang tak setuju dengannya luar biasa. Sejarah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Nama dia sering dikaitkan dengan perang salib, tapi yang jarang kita dengar adalah jiwanya. Cara dia pimpin, cara dia kawal amarah, dan cara dia hormat orang yang tak setuju dengannya. Luar biasa. Tahun 1187, dunia Kristian tergoncang. Salahuddin berjaya menewaskan gabungan tentera salib dalam Perang Hattin dan menawan kembali kota Baitul Maqdis, kota yang jatuh ke tangan tentera salib sejak tahun 1099. Tapi kemenangan dia bukan macam mana kita bayangkan. Semasa tentera salib tawan kota itu hampir 90 tahun sebelum tu, mereka bunuh beribu-ribu umat Islam dan Yahudi. Masjid Al-Aqsa dipenuhi darah. Tapi bila Salahuddin masuk ke kota suci itu, dia tak balas dendam. Sebaliknya, dia arahkan tenteranya untuk lindungi gereja, bebaskan tawanan dan beri laluan aman kepada keluarga musuh untuk keluar. Ada yang kata dia malah menangis waktu masuk ke masjid. Bukan sebab bangga, tapi sebab bersyukur. Salahuddin bukan pahlawan yang haus darah. Dia pemimpin yang sedar. Kemenangan bukan hanya milik pedang, tapi milik belas kasihan. Sejarawan Kristian seperti Ernul dan Muslim seperti Baha'ad-Din Ibn Shaddad mencatatkan bagaimana beliau dilihat sebagai penakluk yang berhati manusiawi. Ketika Richard the Lionheart, Raja England yang memimpin tentera salib, jatuh sakit, Salahuddin hantar doktor peribadi dan buah-buahan dari khemah tenteranya sendiri. Dalam dunia hari ini, sukar nak bayangkan, musuh utama saling bantu macam tu. Ada satu lagi kisah, ketika seorang wanita Kristian menangis sebab anaknya diculik dan dijual semasa kekacauan, Salahuddin sendiri turun tangan. Dia arahkan agar anak itu dikesan dan dipulangkan. Si ibu peluk anaknya dan menangis. Bukan kerana benci musuh, tapi sebab terharu dengan keadilan seorang yang sepatutnya dianggap lawan. Itulah Salahuddin. Dalam sejarah Islam, beliau digelar bukan hanya sultan, tapi juga qudwah, contoh. Bukan sekadar untuk medan perang, tapi juga dalam kepimpinan jiwa. Dia tahu musuh tetap manusia. Dan dalam perang sekalipun, emosi yang tak dijaga boleh musnahkan prinsip. Dalam dunia hari ini, kita pun berperang juga. Bukan dengan pedang, tapi dengan ego, marah, kecewa dan kekecewaan peribadi. Kadang-kadang kita kalah bukan sebab orang lain lebih kuat, tapi sebab kita tak reti kawal perasaan sendiri. Bila saya fikir tentang Salahuddin, saya rasa dia ajar kita satu perkara besar. Kuat bukan siapa yang menang bertempur, tapi siapa yang menang dalam hati. Soalan saya, ada tak dalam hidup anda sekarang seseorang yang anda simpan marah terhadapnya? Atau satu situasi yang buat anda rasa kecewa dan tak puas hati? Cuba tanya diri, apa jadi kalau kita ambil pendekatan Salahuddin? Bukan tunduk sebab lemah, tapi tenang sebab bijak. Kalau anda suka kisah macam ni, yang kupas sejarah tokoh Islam dari sisi emosi, adab dan jiwa, tekan like, subscribe saluran Jiwa Sejarah dan kongsi di ruangan komen. Apa sifat Salahuddin yang anda paling kagum? Saya Anwar. Umur makin naik, lutut makin longgar, tapi saya percaya, kalau kita boleh kawal hati, dunia takkan mudah goyangkan kita.